buah kedekap, buah kedeki, buah pala atas peti. Jikalau kamu semua suka berbudi, besar pak ganjaran Allah Ta'ala bagi. Assalamualaikum. Bersama saya Abi Zain dalam episod keempat projek Orang Baik daripada Altruis. Hari ini kita berada di apartmen Putaria Abdullah Hukum, Kuala Lumpur. Kita akan edarkan 100 pak makanan. Dalam satu visi kita nak menjadi orang baik dan nak menyalurkan semangat-semangat daripada orang baik ni kepada semua seramai-ramai penduduk yang ada di Putaria ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita pergi edar makanan. Let's go. Dah? Belum. Belum. Saya kurang tingkat berapa kat duduk sini? 10. 10. Dah mungkin apa perasaan agak dapat makanan berbuka pada hari ni? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey Kak Rokia, sama berbuka? Ya, sama. Kita ada nasi, ada kurma semua je. Alhamdulillah, bagi dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Wajah yang manis berseri-seri, kata-kata yang baik bersopan santun, hati yang ikhlas, tangan yang dermawan. Alhamdulillah. Jadi tingkat berapa? Bagi tingkat 1. Tingkat 1, alhamdulillah. Senang. Tidak kan? Dari mana? Nak ke mana? Saya tempat kerja. Kerja kat mana? Angkasa Puri. Angkasa Puri. Tu tengok baju. Jabatan Penerangan lagi. Bahagian apa kat sana? Saya bahagian library. Cik duduk sini lah? Saya duduk blok ni. So hari ni Alhamdulillah kita projek Orang Baik. Kita bagi makanan berbuka kat semua. Terima kasih yang Cik. InsyaAllah. So apa perasaan Cik Tajudin kita dapat makanan buka hari ni? Rasa saya bergembira seronok dapat untuk berbuka. Tanya orang penerangan, saya buat kerja okey tak? Boleh? Boleh. Selamat buka puasa. Duduk mana? Sini? Nama apa? Dennis. Ni famous ni, semua kenal ni. Okey bang. Selamat buka puasa. Terima kasih. Baik, bawa hati-hati. Satu tangan ni nak bawa. Tak ada. Siapa nama? Ariana. Ni semua adik-beradik ke? Wah, ini yang awak nombor berapa? Nombor 1 ni? Nombor 2 nama? Amaya. Ni nombor 3? Okey. Ya. So hari ni puasa? Puasa? Alhamdulillah. Awak puasa juga? Hebat ni. Awak puasa juga? Okey, tak apa. Yang penting cuba ikut kakak awak kan? Memang kita ada pack makanan hari ni je. Dah makan belum? Dah dapat belum? Aduh. Mana boleh makan ni kan? Puasa. Aduh. Ni ada nasi ni. Lauk ayam dengan kurma hari ni. Daripada mana ni? Daripada Altruis. Nama projek ni projek Orang Baik. Okey, bersama Puan Adibah, orang kuat Altruis. So, macam mana kita punya projek Orang Baik hari ni? Itulah, sekarang kita dah masuk 13 hari projek Orang Baik ni. So cuaca pun sebenarnya tak menentu tau. Dah beberapa hari ni asyik hujan je. Tapi Alhamdulillah hari ni mendung
dan edaran berjalan dengan lancar lah. 100 makanan pack berbuka puasa ni, sebab ada hari kita bagi kuih, ada hari ni kita bagi nasi. Dan sebagaimana yang kita tahu, yang vendor-vendor ataupun penyedia makanan kita ni adalah daripada kita punya penerima manfaat. Jadi bila dia sediakan makanan, kita pun bayar dia, dan di situ kita dapat membantu kita punya penerima manfaat untuk jana income lah ataupun pendapatan. So itu kelebihan lah orang baik, di samping kita edar makanan lah. Alhamdulillah, cuaca baik hari ni dan Betul. mungkin ada ramai yang tertanya-tanya macam mana nak menyumbang ataupun nak jadi volunteer edar makanan orang baik ni. Okay, dekat website kita boleh pergi ke Altruis, dan kat situ kita akan ada kita punya live update dan juga sumbangan untuk menyumbang untuk program Ramadan ni. Dan juga kita ada banyak juga projek-projek lain, derma untuk orang-orang yang berkeperluan, dan juga nak jadi volunteer boleh je PM kita punya nombor telefon office lah, insyaAllah. Baik, terima kasih Puan Adibah. Moga terus maju. InsyaAllah, orang baik, free food distribution. InsyaAllah, jom kita sama-sama kita jadi orang baik. InsyaAllah. Jom. Alhamdulillah, hari ni kita dah edar 100 pack makanan di apartmen Putrajaya Abdullah Hukum dekat Bangsa ni. Dan kalau tengok tadi kita punya putih-putih ya, orang sini memang sporting, pakcik-pakcik semua dah tongkat ke, yang sini otak berbisa, makcik-makcik kita, nenek-nenek kita semua sangat sporting. Adik-adik kita pun yang kecil-kecil tu pun puasa, alhamdulillah sangat seronok. Dan saya sendiri sangat seronok sebab dapat berinteraksi dan dapat kongsi makanan kepada mereka semua. Jadi terima kasih kepada semua penyumbang. Allah berkati semua sumbangan anda. Allah lipatkan ganda macam jadi. Yang penting Allah bagi kesihatan zahir dan batin. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi projek ini. Jadi temui saya dalam episod yang seterusnya, projek Orang Baik. Sekian daripada saya, Abi Zain. Assalamualaikum.